Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya adalah Nur Fahisha binti Ahmad. Saya adalah Presiden dan Pengarah Program untuk JIFM PRSA 2019. Saya daripada Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah dan saya mewakili Kelab Pembimbing Rakan Siswa Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah. Kenangan manis yang kami lupakan oleh saya ialah sewaktu saya membuat campfire. Di situ saya terjalin yang hubungan antara saya, AJK dan peserta dan berbagai memori mengimbau kembali daripada hari pertama sehingga hari terakhir kami berada di sini. Okey, kalau ikutkan kami mempunyai iaitu LDK, iaitu setiap slide yang kami anjurkan, tapi dengan penuh pertolongan pihak resort Laguna, kami dapat lagi memberi impak pada peserta dari segi aktiviti luar iaitu seperti flying pulse, abseiling dan obstacle course yang kami adakan sepanjang program ini. Dan impak yang ada untuk setiap aktiviti yang mereka anjurkan ialah mereka dapat memberi kerjasama dan memberikan apa kata kita semangat mereka dalam membuat teamwork.